Selesai sudah sidang kemuncak Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN yang ke-46 yang berlangsung serentak bersama Majlis Negara Teluk GCC, iaitu sidang kemuncak ASEAN GCC yang kedua yang berlangsung di Kuala Lumpur. Selain itu, pada 26 dan 27 Mei 2025 juga berlangsung satu sidang kemuncak ASEAN GCC China yang pertama di bawah kepengerusian ASEAN Malaysia 2025. 10 buah negara ASEAN yang terlibat iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand, Filipina, Kemboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Manakala 6 buah negara GCC iaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan UAE turut hadir pada sidang kali ini. Malaysia bertuah, bukan sahaja Malaysia dipilih sebagai tuan rumah, tapi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim PMX juga dipilih sebagai pengerusi ASEAN. Untuk rekod, ini bukan kali pertama sidang ASEAN dipengerusikan oleh Perdana Menteri Malaysia. Sebelum ini, sidang ini juga pernah dipengerusikan oleh Tun Hussein Onn, Tun Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Badawi, Datuk Seri Najib dan kali ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Agak-agak koranglah Perdana Menteri mana yang tak sempat jadi pengerusi ASEAN? Abah Midin sempat tak? Cuba komen dekat bawah.